Tinggal berapa hari je lagi kita dah nak masuk bulan Syawal. Persiapan raya korang dah settle ke belum? Kuih raya, kek raya, semua dah beli ke belum? Kalau dah, jom layan video ni. 5 jenis kek yang memang famous di Sarawak setiap kali musim raya. Disclaimer dulu tau, ni bukanlah senarai jenis kek apa yang nombor 1, tapi ni cuma senarai 5 jenis kek paling famous di Sarawak based on kawan-kawan sedap di Sarawak sendiri. Let's go. Yang pertama adalah kek lapis India. Kek ni tidaklah datang daripada Mumbai tau, tapi dapat nama tu sebab penggunaan coklat pekat, biasanya Cadbury, ataupun sebut koko yang gelap. Teksturnya yang sangat moist, gabungan lapisan horlick dan juga coklat berikan keseimbangan rasa lemak yang sukar untuk ditolak. Yang kedua, kita ada kek lapis masam manis. Sesetengah mereka menggelar ibu kepada segala kek lapis Sarawak. Kek ni dah wujud sejak zaman nenek moyang lagi tau. Rasa manis daripada kek mentega yang diadun bersama sedikit dingin asam berikan kejutan kepada lidah. Pencuci mulut ni memang terbaik selepas kita makan laksa Sarawak ataupun mi kolok. Yang ketiga adalah kek lapis Holiday Inn. Dinamakan sepernah hotel terkemuka di Kuching yang mempopularkan corak geometri. Bayangkan kek yang dipotong disusun semula secara menyerong dan digam dengan jam untuk membentuk corak berlian ataupun corak zigzag. Biasanya berperisa pandan dan horlick yang sangat-sangat wangi. Yang keempat, kita ada kek lapis cheese. Gabungan cream cheese yang melimpah menjadikannya kegemaran generasi Gen Z. Sama ada digabungkan dengan Oreo, Red Velvet ataupun Blueberry, kek ni membawa tekstur yang lebih berat dan berkrim. Kalau korang peminat keju, kek ni adalah syurga dalam setiap gigitan. Yang terakhir, kita ada kek hati paret. Dikatakan kemuncak segala kek di Sarawak. Namanya sempena hati ikan pari kerana warna yang hitam berkilat dan teksturnya yang kenyal dan lembab. Jika kek lapis dibakar selapis demi selapis, kek hati parit pula dikukus selama 8 hingga 12 jam tau. Ia tidak mempunyai lapisan yang warna-warni, tapi nilai seninya terletak kepada kesabaran si pembuat. Ia adalah kek yang paling tahan lama di Sarawak. Menghidangkan kek hati parit kepada tetamu adalah tanda hormat yang paling tinggi di sana. So guys, itulah dia 5 kek yang paling famous di Sarawak ketika musim raya. So korang ada dapat lain tak? Kalau ada, sila tinggalkan di ruangan komen.